Okey sahabat, ini ping daripada barang elektronik kan. Ping barang elektronik ni kita cuba timbang berapa gram. Okey, 7 gram. Ping ni 7 gram. Ha, 7 gram lah. Okey, 69 tu 6.9 gram. Kira 7 gram lah 7 gram. Okey, sekarang ni kita nak logam dia. Okey, kita logam dia, kita ambil. Okey. Okey. Kita masuk dalam koi. Ini temaga, temaga ni kita masukkan sekali temaga sini. Kita masuk temaga, kita lebur, lepas tu kita cuking. Okey. Okey, saya kasih lebur temaga dulu bagi cair dulu temaga. Okey, temaga dah cair. Ini borek sahabat. Okey, borek. Okey, yang putih ni borek bagi dia senang cantum. Kita lebur dulu temaga. Okey, temaga dah cair. Lepas tu kita masukkan ni Okey, kita masukkan barang tu. Okey, saya bakar dulu Okey, yang cair. Itu borek borek. Biar dia tidak melekat di koi-koi. Okey. Okey, sekarang saya angkat. Dah okey, semua dah cantum. Angkat dia Okey, dia tak jadi logam Okey, dia jadi logam. Okey, ini logam kita. Okey, nanti kita cuci bersih, kita cuking Okey. Okey, kita boleh cuking. Tapi taitan ni, borak ni kita ketuk dulu bagi dia bersih dulu baru kita cuking. Dia hitam borak. Okey. Ini logam kita tadi. Saya pun dah ketuk dah tadi, dah bersih sikit Okey, sekarang kita timbang berapa logam ni berat. Okey, 23 gram. 23 gram. Sekarang kita cuking agak-agak lah, itu IC pun agak-agak je lah. 23 gram sikit juga kita guna IC Okey, kita cuking. Okey, ni logam tadi. Okey, kita masuk dalam bekas ni. Ni saya dah tambah air saya tambah air sikit. Lepas tu saya masuk AF sikit HF. Sekarang ni kita masukkan nitrik pula. Okey, air dah tambah. AF pun kita dah tambah sikit saja AF. Sekarang ni kita masuk asid nitrik saja Okey, kita agak-agak je lah Okey. Kita tunggu sampai logam ni hancur. Okey, dia dah reaksi, kita tunggu sampai logam ni hancur
hancur. Ada nakpan tu nakpan emas. Tak kira lah logam berapa banyak kita buat, macam ni lah, sama juga. Okey, buat 1 kilo ke, ini kita cuba sikit-sikit saja kan. Okey, kita tunggu sampai logam tu habis. Kalau 1 kilo logam 1 kilo logam 4 liter asid nitrik. Okey, 1 kilo logam 4 liter asid nitrik. Itulah. Kalau kata 2 kilo logam 8 liter asid nitrik. AF sikit saja, 100 saja AF. Kalau banyak ni, yang ni sikit aja. Pasal logam sikit aja AF saya tambah. Okey, kita tunggu sampai logam ni habis. Okey, right. Sebab ya reaksi dah tak ada kan. Okey, dah tak ada reaksi. Okey, kita pindah air dulu ya. Ni ni kita pindah dulu pelan-pelan. Endapan tu mesti ada kat bawah ya. Okey, kita pindah air dia dulu. Okey, tu endapan lah. Okey, tu endapan dia. Sebab kita bilas dulu. Kita stok dengan air dulu, kita bilas. Lepas tu kita dah boleh bakar ni sahabat. Tapi kena rebus dengan nitrik dulu ya. Kita rebus dengan nitrik dulu. Okey, kita bilas dia dulu. Okey, tu endapan dia. Okey. Okey. Kita rebus dengan nitrik pula. Okey sahabat, ni endapan ni saya pindah masuk dalam beaker Okey sahabat, saya kasih panas dia Tambah air. Tambahkan asid nitrik tambah asid nitrik. Sampai endapan warna hitam tu dia akan jadi tukar warna coklat baru kita boleh bakar. Okey, kita rebus dia, tambah asid nitrik dan masuk air, masuk asid nitrik. Lepas tu dia dah mendidih, kita buang balik asid nitrik tu. Lepas tu kita masuk asid nitrik sahaja, tak payah tambah air kan. Sampai mendidih, endapan tu akan bertukar jadi warna coklat. Lepas tu kita bilas dengan air panas 2-3 kali. Lepas tu kita bakar. Okey. Okey, saya dah rebus, dia dah jadi warna coklat Okey, sekarang kita bakar keluar kosong poin berapa tahu ni. Okey, kita bakar. Saya dah rebus dengan asid nitrik 2 kali. Dah jadi warna coklat dah. Okey, sekarang kita bakar. Sebab kita bakar. Okey, kita bakar endapan ni. Guna api kecil sahabat. Okey, sampai ada cahaya
Jadi sahabat. Okey. Muat sikit. Nah, sini dia. Okey, ni hasil mah kita. Okey, kita timbang berapa kecil saja. Okey, timbang. Okey, ini hasil dia. Kita timbang. Okey, 0.46. Okey, okey. Ini kita buat tadi dalam 700 gram kan. Ini tadi, okey, ni kita dapat. Okey, alright.